Snippet awal Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-32 akhirnya dah pun keluar. So guys, korang dah tengok ke belum spoiler awal untuk manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-32? Untuk dalam chapter yang ke-32 ni aku percaya sangat akan ada something yang cukup menarik bakal berlaku tau. Lagi-lagi, macam apa yang kita tahu, situasi semasa pertempuran yang sedang berlaku dekat desa Konoha sekarang ni dah semakin tak terkawal disebabkan ancaman Shinju Mamushi dah semakin bertambah. Tubuh dia dah berpecah makin banyak, dah lebih 200 dah. Jadi disebabkan jumlah bilangan ancaman Shinju Mamushi sekarang ni dah semakin sukar untuk dihalang, jadi Shikamaru buat apa lagi kan? Shikamaru terus je tukar plan dengan dorang akan pancing ke semua tubuh Mamushi untuk pergi ke tempat Eda. Lalu dorang pun perlu bertindak segera untuk menewaskan ke semua tubuh Mamushi dalam satu masa yang sama. Kalau ikutkan plan yang dibuat oleh Shikamaru ni memang cukup berisiko tau, sebabnya pertempuran yang bakal berlaku dalam chapter yang ke-32 akan jadi lebih besar dan mereka perlu menggunakan keseluruh kekuatan yang mereka ada untuk menewaskan kesemua tubuh Mamushi dalam satu masa yang sama. Malah ada potensi juga kalau situasi akan berubah menjadi tak terkawal dan ada kebarangkalian juga untuk misi kali ini dorang akan gagal untuk melindungi Eda. Jadi persoalannya, adakah mereka akan berjaya untuk melindungi Eda daripada ancaman Shinju Mamushi ataupun dorang mampu untuk membendung ancaman yang bakal dorang hadapi? Jom kita sama-sama explore sneak peek yang telah pun direvealkan untuk dalam chapter kali ni. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat seperti dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang lawa, ada macam-macam hoodie lah. Ada hoodie Naruto, Attack on Titan, My Hero Academia, One Piece. Lawa-lawa semua, murah pula tu. Macam mana nak order sekarang kat tag Shopee yang aku ada letak dalam video. Memang mantap! So, sneak peek awal untuk manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-32, kita dapat tengok akhirnya Eda dan juga Daimon dah mula munculkan diri daripada tempat persembunyian mereka. Malah kelihatan reaksi Daimon yang berada dekat belakang Eda sekarang ni memang tak relax guys. Sambil tu narrator ada cakap dia adalah pelindung untuk Eda, kekuatan yang melampaui kekuatan manusia biasa, sehingga kan tak ada siapa yang mampu untuk mengukur sejauh manakah kekuatan yang dia ada. Dia kelihatan seakan demon, dan kata-kata tu sebenarnya refer akan kekuatan Daimon. Serius guys, gambaran awal untuk chapter yang ke-32 ni memang lain macam. Reaksi Daimon sekarang ni memang menunjukkan betapa seriusnya Daimon untuk melindungi Eda daripada ancaman Shinju Mamushi, dan berkemungkinan kita akan dapat tengok juga potensi sebenar kekuatan Daimon untuk dalam chapter kali ni. Seriously guys, aku memang dah lama gila tunggu momen ni tau. Sejak pertama kali kemunculan karakter Daimon dalam manga Boruto chapter yang ke-59 sehinggalah manga Boruto 2 Blue Vortex yang paling latest sekarang ni, aku memang dah lama gila nantikan untuk karakter Daimon beraksi. Cumanya korang jangan lupa tau, dalam salah satu gambaran masa depan yang telah diperlihatkan oleh Kashin Koji, kelihatan Eda bakal menjadi mangsa yang baru untuk Shinju Mamushi. Jadi hal ni membuatkan match yang bakal berlaku tak lama lagi ni menjadi lebih excited tau untuk kita semua saksikan, dengan Boruto dengan Kawaki akan all out menggunakan kekuatan karma. Lepas tu tim 10 pun akan turut terlibat dalam match ni. Konohamaru, Sai pun mungkin akan beraksi juga untuk dalam chapter akan datang kan. Jadi aku memang looking forward sangat-sangat nak tengok macam manalah diorang nak handle ke semua ancaman yang diorang bakal hadapi untuk dalam chapter akan datang. Ancaman Shinju Mamushi ni kalau berpecah 1-2 ekor pun dah bahaya kan. Kalau makin berkurang, IQ dia makin tinggi. Kalau berpecah banyak-banyak ni, walaupun diorang akan jadi bingai kan, tapi kekuatan diorang ni tak relax lah. Aku percaya sangat diorang semua tim-tim Konoha ni tetap akan struggle untuk handle ancaman Mamushi. Tapi relax guys, Eda dan juga Daimon akan beraksi untuk dalam chapter akan datang. Eda mungkin tak beraksi, tapi Daimon potentially kekuatan dia akan diperlihatkan dalam chapter akan datang memang cukup tinggi. So pendapat korang macam mana untuk sneak peek awal untuk chapter yang ke-32 ni? Apa pendapat korang? Komen dekat bawah.